Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam kasih cinta abadi untuk semua. Terima kasih yang bersama-sama kami dalam podcast Perak FM kali ini. Jangan terkejut kerana bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati dari Radio Klasik. Tiba-tiba penyampai Radio Klasik ada di Perak FM pula kan. Hari ini sebenarnya cukup istimewa bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia. Dan kami akan menceritakan ataupun berkongsi pengalaman, berkongsi tentang curahan hati, berkongsi tentang suara di udara yang selalu saudara dengar, sentiasa ceria, sentiasa tak ada masalah, tapi sebenarnya apa yang berada di sebalik suara yang cukup ceria, suara yang memukau peminat-peminat radio dan suara yang sentiasa menemani saudara walau di mana berada. Baik, hari ini kita akan menceritakan tentang dari frekuensi mencetus emosi. Tapi sebelum itu, bila sampai di Bandar Taiping, bandar 33 perkara pertama yang ada di sini membuatkan kami cukup teruja. 34 stesen, satu suara, penyampai-penyampai radio RTM berkumpul di sini. Cukup istimewa, hari yang begitu memberikan rasa nostalgia kepada kami, dan sesungguhnya hari ini hari yang cukup menggembirakan, dan saya lebih-lebih lagi gembira kerana diberi peluang untuk bersama-sama dalam podcast Perak FM ini. Dan saya sebenarnya tidak keseorangan kerana saya bertemankan salah seorang penyampai radio Salam FM. Dan kalau saudara peminat radio tengah-tengah malam tu, selain dengar Radio Klasik, radio Perak FM sendiri, radio-radio lain menerusi RTM Klik, saudara juga boleh berpeluang mendengar radio Salam FM. Salam FM ni yang mana tak tahu, dia di bawah penyiaran JAKIM. Jadi saya bersama-sama saya sekarang ialah salah seorang penyampai yang cukup hebat. Beliau bukan saja seorang penyampai radio, sebelum ini juga merupakan seorang pengacara rancangan TV juga. Saya bersama Yuni Yunus. Apa khabar Yuni? Khabar baik, alhamdulillah. Panjang betul mukadimah. Mukadimah mestilah. Kita kalau DJ ni Yuni, kalau dah dapat mikrofon dia tak boleh berhenti. Betul, setuju. Sebelum Yuni panjang lebar bercakap, biar saya cakap dulu. Okey. Baik Yuni, kita hari ini kita nak membicarakan tentang dari frekuensi mencetus emosi. Tapi sebelum itu mungkin Yuni boleh cerita sikit tentang latar belakang Yuni. Walaupun saya percaya peminat-peminat Yuni memang dah ramai. Okey, terima kasih Anisma. Saya diberi nama Yuni Nurleti Yunus, tapi nama gelaran, nama on air lah orang kata kan. Yuni Yunus, bertugas di Radio Salam FM, Radio JAKIM. Dan baru saja sebenarnya berkhidmat di Radio JAKIM lebih kurang dalam 6 tahun lah. Di bahagian penyiaran JAKIM. Dan alhamdulillah, sebenarnya kan nak beritahu juga sebelum kita nak mulakan perbincangan kita, Radio JAKIM ni adalah orang kata apa, dah tahun ni tahun ke-17. Si Manis 17. Ya, Si Manis 17. Dan alhamdulillah di tahun ini juga Radio Salam diberi peluang untuk bersama-sama dengan 34 stesen. Untuk sama-sama orang kata apa, berkongsi, mencari pengalaman dan juga mencari ilmu di jelajah Hari Radio Sedunia. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada orang kata apa, peluang yang diberikan ini untuk kami sama-sama memberi idea berkhidmat untuk satu suara, satu jiwa. 34 stesen, maknanya masuk lagi satu Salam. 34 plus 1. Istimewa. Itu yang istimewanya, berada di kalangan kami penyampai radio RTM. Dan sebenarnya kita tak jauh pun. Betul. Konti sebelah je. Baik, dari frekuensi mencetus emosi, pada Yuni sendiri sebagai seorang penyampai radio, radio Salam bersiaran pada tengah malam tau, 12 tengah malam, 12 hingga 8 pagi. 12 tengah malam hingga 8 pagi. Baik, waktu itu adalah waktu yang cukup meruntun ataupun menuntut emosi seseorang yang kalau dia sedih, dia nak dengar radio. Kalau dia kesunyian, dia nak dengar radio. Dan kalau dia rasa mungkin waktu itu jiwa kacau, dia nak dengar radio. Betul. Sebenarnya kan, kalau kita tengok emosi tu, semua orang ada emosi, kan? Tapi sebagai seorang penyampai seperti kita lah kan, bila kita menyampaikan sesuatu atau kita memberi
memberi semangat kepada pendengar-pendengar. Yeah. Tentunya kita akan menyampaikan dengan cara emosi kita Yeah, juga. yeah. Sebab kalau dia bukan apa, sebab kadang-kadang pendengar ni dia selain nak dengar lagu, dia juga nak dengar suara DJ tu. Yeah. Dan bagaimana kita sebagai seorang DJ nak memberi atau menyampaikan sesuatu, memberi emosi kepada pendengar kita. Lagi-lagi bila tengah malam kan. Yeah. Malam ni ada yang tengah study, Betul. mungkin ada juga yang tengah memandu, Betul. kan, abang lori, atau juga yang sedang bertugas seperti dekat stesen minyak kan, ataupun doktor, Ya. nurse dan sebagainya. Mereka mungkin diganggu dengan tekanan-tekanan kerja. Betul. Atau mungkin juga sedang bersedih. Ya. Jadi kita lah sebagai penyampai yang bertanggungjawab memberikan emosi kepada mereka supaya mereka mungkin bergembira, atau mungkin juga sedang orang kata memberi semangat kepada mereka untuk terus berkhidmat dengan ikhlas seperti kita lah ya, insyaAllah. Betul. Dan sebenarnya lagu-lagu juga memainkan peranan di radio ini yang Betul. menyentuh emosi, yang meruntun kalbu. Ya. Kalau di Radio Klasik sendiri, tagline kami menggamit kenangan, dan lagu-lagu yang disiarkan tu memang lagu-lagu yang kalau Memberi nostalgia. Ya, saya suka dengar klasik kan, mengimbau sebab kenangan zaman-zaman lama bila kita dengarkan lagu-lagu dengan liriknya yang cukup menusuk kalbu tu, Yap. kadang-kadang dia sebenarnya lagu-lagu sedih tu dia bukannya menyedihkan kita, Betul. tapi ia juga memberikan emosi dan juga semangat supaya kita lebih kuat. Ya, betul. Dan kalau macam tengah-tengah malam tu kan, walaupun lagu tu sedih sebenarnya, selit penyampai tu menyelitkan kata-kata tu macam mana? Menyelitkan kata-kata Menyelit semangat tu. Semangat, kata-kata hikmah tu. Betul. Sebenarnya kan Arisma, Ya. kalau mungkin sebab generasi kita kot kan, kita ni bukanlah warga emas, tak, Dia bukan. lebih berpengalaman kata. Sikitlah lebih. Sikit lah. Tapi sebab bila generasi macam kita ni suka dengar lagu-lagu yang santai, yang Melankolik. melankolik kan, tak ada suka dengar lagu yang macam rock tu, kita jadi stres Ya, kan. ya. Jadi itulah membawa lagu tu sendiri, membawa emosi kepada kita. Kita nak tenang, kita suka dengar lagu-lagu lama. Ya. Walaupun lagu rock, tapi lagu rock yang Sentimental. Itu penting tu sebenarnya. Betul. Baik, kalau di Salam sendiri, apa agaknya segmen-segmen yang sebegitu, segmen yang mungkin pendengar-pendengar boleh luahkan perasaan, Alright. segmen-segmen yang memberikan semangat dan juga motivasi kepada mereka? Kalau di tahun lepas kita ada rancangan Di Kolbu. Di Kolbu. Di Kolbu. Maksudnya rancangan tu dia adalah luahan rasa. Dan kebetulan rancangan itu dibuat pada tahun zaman COVID. Oh, okay. Zaman COVID, di mana masa tu ramai mangsa-mangsa ataupun ramai juga antara masyarakat kita pendengar yang terkesan dengan COVID dan meninggal kerana asbab COVID lah. Jadi kebetulan pula kan dengan rancangan Di Kolbu tu, ramai yang telefon, ramai yang meluahkan perasaan, kesedihan melalui penceritaan. Macam dekat Klasik lah. Klasik kan ada apa? Adila. Aku Dia dan Lagu. Kami di Salam FM ada Di Kolbu. Di Kolbu. Nanti kita boleh berkolaborasi. Tapi jangan lupa, kita boleh berkolaborasi dengan Perak FM juga. Betul. Ada rancangan. Ada rancangan nanti. Cuba kita cuba. Kita tanya pun lebih Okey. Dan sebenarnya kan melalui rancangan-rancangan itulah memberi peluang kepada pendengar-pendengar kita untuk meluahkan rasa ataupun mungkin juga nak bercerita. Sebab kadang-kadang kan Isma, bukan mereka lah, kita pun sendiri kan, bila kita nak bercerita dengan seseorang, kita nak cari orang yang sesuai dan layak untuk meluahkan tu susah. Jadi di radio lah. Betul. Orang tak kenal. Orang orang tak kenal pun. Lagipun orang tak judge kita. Betul. Sebenarnya tak judge kita yang penting. Bila kita telefon penyampai dekat konti tu kan, dia akan jadi orang yang paling setia mendengar. Dan orang lain yang dengar pun, kita tak dengar dia orang punya komen. Betul. Jadi kita hanya meluahkan melalui suara, melalui emosi kita, menerusi frekuensi yang ada. Tapi kan nak tanya juga, saya pula tanya. Boleh kan? Ni siapa pengacara, siapa tetamu ni? Dalam Adila, okey, kita tahu Adila konsep dia pendengar memberi cerita, betul? Ya, yang menyampaikan adalah DJ Penyampai sendiri, penyampai sendiri, sendiri. ya. Jadi macam mana?
Sebenarnya kisah-kisah mereka itu adalah kisah-kisah benar dari pendengar kepada pendengar juga dari pendengar. Kami cantik-cantikkan kisah Skrip mereka tu, skrip tu bagi cantik, lepas tu edit, masukkan lagu dan suara penyampai tu sememangnya kita cari suara yang boleh menyampaikan emosi kepada aku, dia dan lagu tu. Jadi dengan lagu, dengan coretan, dengan suara penyampainya, dengan background musiknya, itulah yang kami salurkan kembali kepada pendengar. Itulah dia, hebat ni kan. Jangan salah. Emosi. Ini saya tanya awak yang jawab ya. Tak, bukan nak bagi tahu emosi tu memainkan peranan sebagai seorang penyampai untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengar. Ya. Baik Yuni, sebelum Yuni tanya saya, baik saya tanya Yuni balik kita rehat dululah. Kita rehat dulu. Baik, kita rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan cerita yang menyentuh kalbu tentang Yuni sendiri. Kembali selepas ini. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama-sama kami dalam podcast Perak FM. Jangan terkejut, macam saya katakan tadi, bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad dari Radio Klasik dan masih lagi bersama-sama tetamu istimewa bersama Yuni Yunus dari Salam FM. Baik Yuni, tadi kita dah ceritalah pasal pasal emosi pendengar, emosi kita, dan saya sebenarnya saya kenali Yuni ni sangat lama. Saya mengikuti beliau dari zaman-zaman beliau menjadi seorang host TV dulu. Dia nak kena belanja makan ni. Itulah tu. Lepas tu saya mengikuti beliau di Facebook sebab tak pernah jumpa pun sebenarnya. Tak pernah jumpa. Adalah sesekali tersempat tapi jumpa. hai Macam tu je. Lepas tu saya sebenarnya saya tahu cerita dia yang sedih masa zaman-zaman COVID dulu saya sebenarnya dah lama saya nak tanya, saya nak suruh dia tulis Adila tu. Ini secara langsung kan ni? Ini secara langsung saya nak tanya dia ni. Okeylah, sebenarnya kan ini kira emosi lah ya. Emosi, ni tentang emosi. Bila kita sebagai seorang penyampai, selalu kita memberi nasihat kepada pendengar. Dan kebetulan masa tu saya adalah seorang penerbit dan juga penyampai untuk rancangan di Kolbu. Rancangan itulah yang saya kata tadi lah, rancangan untuk luahan rasa. Dan kebetulan saya memang selalu dengar orang ni kematian ibu, yang ni kehilangan suami, yang ini kehilangan anak kerana COVID. Dan Allah uji saya sebagai seorang penyampai yang selalu memberi orang kata apa nasihat, semangat kepada orang lain. Tiba-tiba Allah uji dengan kehilangan seorang suami zaman COVID. Jadi saya rasa masa tu saya terduduk. Saya tak tahu apa yang perlu saya buat. Siapa yang akan beri nasihat pada saya? Dan sebenarnya saya tak sangka benda tu berlaku pada saya, kan? Tapi ialah kawan-kawan banyak membantu dan juga bos saya pun banyak memberi semangat. Cuma sepanjang saya diuji dengan keadaan itu, saya menyendirilah. Bukan sebab saya tak terima kenyataan, tapi kita cuba tenangkan jiwa kita sebab tak nak nanti kerana emosi kita terbawa-bawa sehingga kita merosakkan pula orang kata apa, program dan sebagainya lah. Tapi kerana pengalaman itulah sebenarnya saya yakin bahawa setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Alhamdulillah, atas hikmah itu saya cuba ubah diri saya, cuba ubah penampilan saya. Bukan sebab nak jadi baik, tak. Kita cuba nak jadi yang terbaik. Tapi saya buat ni atas dasar saya nak berubah insya-Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yuni pun memang masih lagi ke udara dan mungkin tahun ini lebih aktif ya. Ya, insya-Allah. Kerana peluang yang diberikan ni, orang kata inilah peluang untuk saya cuba memperkenalkan Salam FM, Radio Jakim bersama-sama dengan 34 stesen RTM, insya-Allah. Yuni kembali bersama dengan semangat yang baharu, memberikan semangat juga kepada orang lain. Setelah sedikit menyepi, Yuni kembali menghiburkan dan juga menemani pendengar-pendengar Salam FM dengan suaranya yang dirindui oleh pendengar-pendengarnya. Dan Yuni, sebenarnya suara penyampai ni dia ada keunikan yang tersendiri. Sifu saya kata mikrofonik ataupun suara yang tersenyum. Mikrofon suara yang tersenyum. Suara penyampai ni kalau nak jadi penyampai kita kena ada suara yang tersenyum. Maksudnya walaupun kita tak tersenyum tapi suara itu bila orang menggambarkan dengar kita sedang tersenyum. Suara itu sendiri sudah tersenyum. Tapi kan Anisma, mic ni adalah saksi di mana kita memberikan emosi. Lah. Itulah susah lah bila
Bila DJ senja dia beraksi. Belum. Banyak tahun lagi. Baik Yuni. Okay. Suara DJ sebagai terapi kepada pendengar. Pada Betul. Yuni sendiri, ada tak pengalaman yang Yuni, terima kasih Yuni temani kami macam tu? Sebab tengah malam lah. Tapi ada. Ada kan? Bila kita keluar lah contoh jumpa ialah kita ni walaupun tak berapa orang kenal, tapi bila kita keluar tu adalah juga macam peminat-peminat kata, ini ke DJ Yuni? Saya suka. Contoh lah. Betul lah tu. Kan saya suka dengar suara. Padahal kita pun masa tu dalam keadaan yang yelah kita cuba memberi yang terbaik lah kepada pendengar-pendengar kita. Dan bila kita bercakap ni, bila kita melontarkan kata-kata kita, macam Anisma kata lah, kita kena, walaupun kita sedih, kita kena nampak happy. Suara kita kena menggambarkan happy, gembira. Luahan-luahan tu selain daripada kata-kata yang cantik, manis, cantik di hati tu kan, kita kena juga lontar, sebab emosi ni macam mana, lontaran suara dia menggambarkan emosi kita. Betul. Sebab jadi kita dalam radio kan, hanya suara saja, suara saja yang bersuara. Orang tak nampak memek muka kita. Betul. Sekarang nampak lah kan, macam marah ke. Orang tahu. Tapi bila kita ke udara, orang tak tahu, dia ni marah ke? Kenapa suara dia tinggi sangat? Macam tu lah kan. Jadinya suara itu memainkan peranan yang penting. Bagaimana kita nak melontarkan perkataan, Betul. Bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu ayat, sesuatu yang cara ketegasan. Dan kalau Yuni sendirilah kan, masa ke udara tu, tiba-tiba kan ada orang pemanggil tu telefon marah-marah. Yuni, kenapa topik hari ni tak seronok ke? Ataupun Yuni, saya ni menghadapi apa-apa perkara hari ni, ada orang tak bayar hutang ke? Macam mana agaknya Yuni nak meredakan perasaan mereka? Macam sekarang pun terganggu ni dengan bunyi ni. Tapi kita kena sabar. Sebab yelah, kita sebagai penyampai ni, kita adalah medium untuk memberikan supaya sesuatu perkara ataupun sesuatu peristiwa itu berada dalam keadaan yang tenang. Jadi kita kena relax. Kita kena jadi terapi kepada mereka. Kita bukannya ahli psikologi, tapi kita memberi terapi kepada mereka supaya mereka lebih dengan kata-kata kita, mereka akan cuba untuk okey, aku salah. Okey, aku tak patutnya cakap macam ni. Contoh macam tu lah. Baik Yuni, selain daripada guru, penyampai radio juga dianggap seperti cikgu. Betul. Sebab pendengar-pendengar akan setuju dengan apa saja yang kita lontarkan. Setuju. Dan kadang-kadang kata-kata kita ni mereka dengar dan mereka ikut. Alhamdulillah kan. Macam kita buat dia lah selamat hari radio kan. Apa sambutan hari radio. Kita suruh datang, dia orang datang. Tapi sebab datang sebab apa? Sebab nak jumpa Anisma lah. Nak jumpa Yuni lah. Sebab dah tengok podcast kan. Itulah dia istimewa sebenarnya kan. Nak cakap penyampai radio ni banyak keistimewaannya, banyak peluang. Dan kita ni sebenarnya antara orang yang diberikan tanggungjawab untuk memberikan emosi kepada pendengar-pendengar, memberikan satu kegembiraan, satu medium untuk mereka lah, supaya mereka lebih bersemangat kan. Dan sebagainya lah. Betul. Sebenarnya menjadi seorang penyampai radio ni bukan sahaja berada di konti siarkan lagu. Betul. Ataupun kalau penerbit datang bagi bahan suruh baca, kita baca. Tak. Ia sebenarnya lahir daripada hati nurani, daripada kolbu tu tadi. Kolbu tu kepada pendengar. Disampaikan bagaimana emosinya tu. Lontaran suara tu sangat penting dalam sebagai seorang penyampai kan. Kalau Anisma lah saya pula tanya kan. Nak tanya juga pengalaman. Jadi balik. Tak, kalau katalah Anisma dalam keadaan yang bersedih. Sebab Anisma suara memang selalu macam cantik di mata, cantik di hati. Kalau tengah marah, macam mana Anisma cuba kontrol emosi tu? Cikgu saya kata, sifu saya. Banyak betul saya sebenarnya saya bertuah kerana guru-guru sifu-sifu saya merupakan penyampai radio, pembaca berita radio yang legend-legend tahun dulu. Hebat. Zazmi Zain, Mustazah Ma'ah, Mutia Maria Matijum, Nuraini Ibnu, ramai lagi. Memang saya generasi otai semua tu. Otai semua. Generasi yang yang mungkin yang terakhir yang saya mendapat ilmu daripada mereka. Jadi satu je pesan. Segala masalah tinggalkan di pagar RTM. Masuk konti tak ada masalah. Orang tak nak tahu masalah kita. Maknanya kita ni pun sebagai pelakon juga, betul? Betul.
Sebab kita boleh berlakon depan mic ni kita macam wah, alhamdulillah. Orang tak tahu pun muka kita macam mana. Ya betul, kan? bila kita keluar je daripada konti, ya Allah penatnya macam tu lah, Betul, contoh. Tapi selalunya tidak. Taklah, kita jujur. Ya. Kita InsyaAllah. sentiasa bersihkan hati, bersihkan jiwa, Ya, kan betul, Yuni. insyaAllah. Dan Yuni sendiri kalau lepas konti tu kalau macam konten apa-apa nak buat tu bila Yuni fikirkan seminggu sebelum atau baru nak masuk konti baru nak cek bahan ke Oh macam mana? tak, kita kena prepare lah kan, sebab kita nak bagi yang terbaik kepada Ya. pendengar kan. Kita kena ada research, kita Ya. kena tanya dengan kawan-kawan, dengan bos kita sendiri. So memang kena ada prepare, kena daripada awal supaya kita jangan jadi orang yang last minute. Ya. Sebab bila last minute ni akan jadi macam sesuatu benda yang tak cantik lah. Tak cantik lah, tak proper lah kan. Tak proper. Contohnya kalau macam lagu-lagu di Salam, Lagu dia Salam, lagu kerohanian ya semua. betul. Lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid lah yang kami siarkan, sebab dia nak menterapi minda untuk kita supaya kita lebih bukan saja untuk bersemangat tapi nak memberikan orang kata apa, dakwah dalam diri kita. Alhamdulillah. Gitu insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baik Yuni sebenarnya Dah habis ke? belum lagi. Belum lagi. Ada Baiklah, sikit baiklah. lagi penerbit kata Okey, sikit lagi. Berapa minit tu? 6 Ada minit. 6 minit lagi. Tak. Cakap banyak dia ni kan. 3 minit lagi. Oh 3 minit. Macam ni 3, 6 lah. Okey. Baik, terima kasih kepada semua yang mendengarkan podcast kali ini. Diharap perkongsian kita hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat tentang cerita Yuni, InsyaAllah. cerita saya. Dia dah bergabung menjadi satu. Adil. Nanti harapnya pihak Perak FM Betul. janganlah lupa untuk jemput kami lagi. Sebab memang suka. Okey. Terima kasih semua. Selamat menyambut hari Hari Radio Radio Sedunia Sedunia. 2026 dan kami juga bakal menyambut Hari RTM ke-80 Ya, betul, insyaAllah. pada April nanti. Dan Yuni mungkin ada kata-kata untuk Okey, pendengar. Yuni juga sebenarnya nak mengambil kesempatan nak mengucapkan selamat hari jadi kepada Salam FM yang ke-17 tahun insya-Allah pada 15 Februari ini. Jadi semoga Salam FM akan terus relevan bersama dengan 34 stesen RTM, bersama-sama bergabung tenaga untuk memberikan terbaik kepada pendengar-pendengar setia RTM insya-Allah. Baik, sampai di sini dulu. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.